Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua memberikan peluang kepada saya untuk turut terlibat dalam perbahasan. Saya ucap tahniah juga pada kawan-kawan saya daripada BN hari ini dapat buat lakonan yang baik dalam Dewan, bukan hari ini saja dan juga beberapa hari yang lepas, atas permainan politik mengecam gerakan dan MCA. Saya percaya bahawa ini kebijaksanaan Perdana Menteri untuk mendapat sokongan untuk menunjukkan dia jadi hero. Di sini dia suruh anak-anak buah dia hentam MCA, hentam gerakan. Dia pergi rasmi perhimpunan gerakan semalam, dia tunjuk kata dia hero dia untuk semua orang. Dia Perdana Menteri untuk orang Malaysia. Jadi ini kebijaksanaan politik Perdana Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, saya melihat bahawa di waktu kita membahaskan bajet atau pembelanjawan 2010 ini, kita berhadapan dengan isu yang tidak selesai, malah tidak selesai sejak beberapa tahun ini, iaitu perbelanjaan daripada belanjawan yang diluluskan di Parlimen ini yang tidak efisien, yang tidak diuruskan dengan betul. Ini dapat kita lihat daripada laporan audit yang telah pun dibentangkan, dikemukakan kepada kita di dalam Dewan ini sejak beberapa tahun ini kebelakangan ini, yang menunjukkan berlaku ketirisan dan kebocoran kepada belanjawan yang telah pun kita bahas di sini. Kita bahas berhari-hari dengan pandangan pendapat yang berbagai daripada pihak kerajaan, daripada pihak pembangkang. Tetapi kita lihat setiap tahun akan memperlihatkan wujudnya ketirisan dan kebocoran. Kita di sini mengambil peluang ini, malam ni kita sambung sampai 10.30 malam, tapi ada negeri dia bentang bajet 800 juta, setengah jam dia lalui. Negeri Perak, dia bentang bajet dekat 800 juta, dekat 800 juta dia main-main setengah jam. Jadi saya tak tahulah kalau nak belanjawan tahun depan dia bentang 800 juta setengah jam, kalau dia nak sapu balik, saya ingat setengah minit dia boleh sapu balik lah. Ini nampak macam belanjawan kaki judi belanjawan kaki judi. Dia tengok polis mai, dia kata cepat-cepat polis mai, kita lulus cepat-cepat. Jadi saya melihat bahawa belanjawan yang kita bahas ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa kita berhadapan dengan laporan ketua audit yang menunjukkan bahawa bagaimana kebocoran dan ketirisan seperti yang mana yang diakui oleh Menteri Keuangan kedua, bahawa kita kehilangan ataupun kerugian hampir 28 bilion. Ini satu angka yang sangat besar. Jadi sebab itu yang saya nak persoalkan di sini ialah, apakah setiap kali pembentangan laporan ketua audit ini, kerajaan tidak pernah memperlihatkan kepada kita tentang satu peningkatan dari sudut pengurusan keuangan dalam negara kita ini. Yang menjadi persoalan kepada saya ialah, di manakah prosedur keuangan dan juga prosedur perbelanjaan yang saya dipahamkan telah sedia ada. Kalaulah saya kira bahawa kalau prosedur keuangan dan perbelanjaan itu diguna pakai secara yang sebaiknya, saya percaya bahawa sudah tentu ketirisan dan kebocoran ini tidak akan berlaku. Jadi sebab itu saya melihat bahawa kepincangan yang berlaku ini sudah berlarutan sehingga memakan jumlah yang begitu besar daripada wang rakyat. Umpamanya kalau kita lihat pada tahun-tahun yang sebelum ini, kita lihat bahawa Kementerian Pertahanan sendiri pun mengalami ketirisan berbilion-bilion, sehingga 6 ataupun 7 bilion sewaktu Perdana Menteri kita menjadi Menteri Pertahanan. Begitu juga sewaktu Perdana Menteri yang lalu menjadi Menteri Dalam Negeri, isu pembelian helikopter dan juga kapal terbang yang sepatutnya diguna oleh pihak polis juga menghadapi masalah sehingga menyebabkan kita mengalami kerugian yang besar. Dan tahun yang lalu juga dibentang kepada kita dengan berbagai-bagai isu yang sangat menggambarkan keburukan. Bahawa seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, bahawa ada ketirisan kebocoran yang begitu besar. Umpamanya komputer riba, saya pun tidak tahu bagaimana komputer riba harga 4,500 tiba-tiba jadi 40,000. Adakah kos dia termasuk duduk atas riba sekali? Ini pun satu persoalan, satu isu. Adakah kos dia termasuk duduk atas riba? Kerana dia komputer riba, jadi kos nak beli tu kerana ada perkhidmatan duduk atas riba, dia jadi 40,000 kepada komputer riba. Jadi isu dia Datuk Yang Di-Pertua ialah, bagaimana kerajaan boleh memberikan satu jaminan pada kali ini untuk bajet tahun 2010 ini. Tahun depan kita tidak akan membentang satu laporan audit yang menunjukkan seperti mana yang berlaku pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelum ini.
Sebab kita naklah bahawa bila kita membahaskan belanjawan dan kita meluluskan belanjawan yang bagi yang agak besar ini, kita nak pada tahun yang akan datang ni bahawa laporan ketua audit menunjukkan bahawa perbelanjaan yang cukup baik, yang memberikan jaminan keselamatan kepada pengurusan keuangan dalam negara kita. Sebab itu saya kira bahawa perlu ada langkah-langkah yang harus dibuat bagi memastikan supaya perbelanjaan keuangan pada tahun 2010 itu benar-benar efisien. Saya lihat bahawa tindakan kerajaan hanya sekadar menubuhkan pasukan penyiasat yang diketuai oleh ketua Setiausaha Negara ini. Saya tidak nampak bagaimana satu penyelesaian kepada masalah pengurusan keuangan pada tahun yang akan datang. Yang pertama, macam saya katakan tadi sewaktu saya mencelah waktu Gombak berbahas tadi, bagaimana seorang ketua kepada sektor awam yang diaudit oleh ketua audit negara, yang diaudit oleh Jabatan Audit Negara, tiba-tiba dia akan mengetuai satu pasukan penyiasat untuk menyiasat laporan ketua audit untuk mengenal pasti siapa di kalangan mereka-mereka yang terlibat dalam unsur-unsur penyelewengan dan rasuah yang menyebabkan berlaku ketirisan dan kebocoran wang daripada dana awam ini. Jadi saya tidak nampak apa kemunasabahannya, rasionalnya untuk melantik ketua Setiausaha Negara sedangkan dia adalah merupakan ketua kepada sektor awam yang diaudit. Ini menunjukkan laporan audit menunjukkan kelemahan pentadbiran JPA-nya, kelemahan perbendaharaannya, kelemahan pentadbiran, termasuk kelemahan ketua Setiausaha Negara sendiri. Jadi sebab itu bagi saya bahawa perlu kita lebih serius dalam usaha untuk nak menyelamatkan wang negara dan wang rakyat ini, bukannya menyerah kepada satu pasukan khas, apatah lagi pasukan khas yang diketuai oleh ketua Setiausaha Negara juga diberikan tanggungjawab untuk mengetuai pasukan khas untuk melihat masalah isu PKFZ yang sudah tidak selesai sejak daripada tahun 2003. Mana satu dia nak selesai? Dia nak selesai masalah PKFZ ataupun dia nak selesai masalah laporan ketua audit negara? Kita bebankan lagi kepada dia setelah kerajaan kabinet membuat keputusan untuk dia mengetuai pasukan khas bagi menyiasat kes PKFZ. Kemudian kita bebankan lagi untuk dia mengetuai pasukan khas untuk menyiasat laporan ketua audit negara ke atas dia sendiri, ke atas sektor awam yang dia ketuai sendiri. Jadi sebab itu saya melihat bahawa perlu untuk kita kembali kepada parlimen ini, perlu kembali kepada parlimen ini. Parlimen ini yang meluluskan belanjawan, maka parlimen inilah yang sewajarnya diberikan tanggungjawab untuk melakukan satu penyiasatan yang lebih menyeluruh, yang lebih telus, yang lebih jujur untuk mengenal pasti siapa di kalangan mereka yang terlibat. Saya tidak nampak bahawa pasukan khas ini boleh mengambil tindakan kalau ada campur tangan politik dalam isu pembelian ataupun kebocoran, ketirisan wang kerajaan ini. Adakah dia nak ambil tindakan kepada orang politik kalau yang terlibat itu sendiri merupakan Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri, sedangkan di atas dia ialah Perdana Menteri? Sebab itu saya katakan bahawa saya tidak nampak bahawa pasukan khas ini boleh menyelesaikan satu masalah. Jadi nampak pasukan khas ini hanya sekadar nak menyiasat di kalangan mereka ini, siapa di kalangan mereka ini dalam sektor awam yang terlibat dalam kebocoran dan ketirisan ini. Sebab itu saya katakan akhirnya yang jadi mangsanya ialah pegawai-pegawai bawahan, pegawai-pegawai bawahan di sektor awam. Mereka inilah yang akan dikambing hitamkan untuk menutup ada tangan-tangan politik, campur tangan politik yang memaksa mereka untuk meluluskan sehingga menyebabkan berlakunya ketirisan dan kebocoran. Sebab itu saya katakan bahawa kerana parlimen inilah yang meluluskan bajet kita setiap tahun, maka parlimen inilah yang mesti dikembalikan kuasa untuk menyiasat secara menyeluruhnya, sama ada melalui satu pembentukan satu pasukan penyiasat ataupun jawatan kuasa di peringkat parlimen yang khusus untuk melihat masalah laporan ketua audit ini, ataupun diberikan kuasa yang sepenuhnya kepada PAC, Public Account Committee, untuk membuat penyiasatan, dan PAC seharusnya diberikan tanggungjawab untuk memberikan satu penumpuan khusus kepada isu-isu yang berkaitan dengan laporan ketua audit ini. Tapi bagi saya lebih berminat bahawa supaya tidak membebankan PAC untuk melihat kepada semua persoalan ini, bagi saya bahawa dia perlu kepada pembentukan satu jawatan kuasa khas di peringkat parlimen untuk membuat satu siasatan ke atas laporan ketua audit negara, untuk pastikan supaya bukan hanya pegawai kecil di kalangan kaki tangan kerajaan yang didakwa, tetapi termasuk di kalangan mereka orang-orang politik yang berkemungkinan
mempunyai potensi juga untuk menyebabkan berlakunya kebocoran dan juga ketirisan wang negara kita ini.